Kalau rumah saya tak ada apa-apa. Rumah kat saya ada kan? Dua beranak ditemukan maut dalam satu kebakaran yang berlaku di sebuah unit kediaman di PPR Datuk Senu Sentul, Kuala Lumpur pada pagi tadi. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Ahmad Sukarno Muhammad Zahari memaklumkan pihak polis telah menerima maklumat mengenai kejadian itu sekitar jam 7.13 pagi hasil aduan orang awam. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Kuala Lumpur memaklumkan panggilan kecemasan diterima sekitar jam 7.18 pagi melibatkan kebakaran sebuah unit kediaman di lokasi berkenaan. Kebakaran tersebut mengakibatkan kediaman terbabit mengalami kemusnahan dianggarkan kira-kira 40%. Operasi pemadaman melibatkan beberapa bahala bomba dan berjaya dikawal sepenuhnya sekitar jam 8.27 pagi. Menurut pihak berkuasa, kedua-dua mangsa ditemui meninggal dunia di dalam tandas rumah berkenaan dan kematian disahkan oleh pegawai perubatan. Mangsa dikenal pasti sebagai seorang lelaki berusia 58 tahun serta ibunya seorang wanita warga emas berusia 82 tahun. Jasad kedua-dua mangsa telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL bagi tindakan lanjut manakala punca kebakaran masih dalam siasatan pihak berkuasa. Oh, dia asap. Asap. Kereta api, apa? Buat api tu. Rumah atas pun terbakar. Sampai tengok ni, dia ini dah keluar dah kat sini sebab ni. Berapa abang? Berapa sampai? Berapa sampai? Mana baca baca? Awak? Ada tak berani? Otak berani. Inilah dia rumah Kalau rumah saya tak ada apa-apa. Rumah kat saya ada kan? Tak, berani bawa ni. Bawa alamak. Itulah yang kita orang pun keluar. Takut rasa. ada orang main pukul. Ada orang main macam